Okay guys, dengan aku kali ni ada satu travel bag daripada Black Dog. Okay, yang ni saiz 30 liter. 30 liter. Okay. So yang ni aku beli untuk letak barang-barang camping kecil-kecil lah, macam windshield, hammock, apa lagi. Macam-macam boleh letak. Memang besar, agak besar. Okay. Kain dia memang jenis tebal, tahan lasak. Lepas tu dia ada logo Black Dog kat sini. Dia ada tulisan Black Dog kat sini, kiri kanan. Okay, kiri kanan ada tulisan Black Dog. Okay. Lepas tu dia ada pemegang. Dan ada 2 zip. Okay, ada 2 zip. Okay, YKK zip. Dalam ni macam-macam kau boleh letak. Okay, yang ni aku tak habis lagi letak barang ni actually. Macam-macam kau boleh letak. Memang agak besar. Harga dia pun berbaloi bawah RM40. Okay. So, ini. Dia punya kain jenis ni. Lepas tu dia punya saiz ni. 35 darab 48 darab 18 cm. Okay. Memang besar. Kain dia memang tebal. Tebal kain dia memang tahan lasak lah. Tak benda koyak. Alright. So siapa yang tak ada bag kan untuk kau letak kau punya lampu yang kecil-kecil tu lah, yang macam benda leceh kan, kita kena kumpulkan satu tempat. Belilah satu bag ni. Memang muat. Okay. Berbaloi. Harga bawah 40. Yang ni aku dapat dalam RM32 selaku. So sesiapa yang nak beli, macam biasa aku akan drop link kedai dekat description. Okay guys, itu saja aku nak share. Bye bye.